Jadi dalam konteks ini, kerajaan negeri apa yang kita mampu lakukan ialah menggerakkan dan mengharapkan semua sektor di negeri kita mengambil pendekatan untuk memperkenalkan ekonomi. Dan juga sebahagian daripada soalan tadi, iaitu apa tadi, bahagian kedua tadi? YB? Oh, Jepun. Okey, YB kata Jepun telah lebih awal. Itu tandanya orang merancang. You know, this is something, the fundamental failure. Macam mana YB boleh mempunyai gambaran orang yang merancang lebih awal, itu adalah satu kebetulan. Bukan kebetulan. Things are being done by design, bukan by chance. Our country tak boleh dipandu by chance. Mesti by design. Japan design it earlier. Kita kena tahu boleh buat projection bila krisis nak datang. Sebab itu kita ambil contoh, Thailand pun 91 hari. Kita ada 45 hari. Filipina, dia ada 55 hari, kita 45 hari. Singapore, our neighbor, dia ada months of reserve of oil. Sebab apa? Dia plan. We fail to plan. Kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Thank you, baby.